Mengapa urat di atas kaki semakin besar dan semakin menonjol macam ni? Urat itu dah sampai bersimpul. Apa puncanya? Ini adalah kaki kita dan di atas kaki kita, kita ada satu saluran darah yang kita panggil vena. Saluran darah vena akan bawa darah dari kaki atau darah yang tanpa oksigen dari bawah ke atas kepada jantung kita. Di dalam saluran darah vena ada beberapa injap. Jika injap ini ada sesuatu masalah atau kaki kamu ada penyakit pembuluh darah, darah ini akan bertakung pada vena dan bertakung pada kaki kamu. Dan urat kamu akan bersimpul dan menonjol dan ini kita panggil varicose veins atau vena varicose. Antara puncanya ialah peningkatan usia. Apabila usia semakin meningkat, injap pada saluran darah vena tidak boleh berfungsi dengan baik dan aliran darah pada kaki juga akan berkurangan dan ada masalah. Atau kamu ada masalah obesiti, berat yang berlebihan dan darah tidak boleh naik kepada atas. Dan juga ibu mengandung juga senang kena vena varicose tau. Kerana rahim yang besar akan tertekan kepada vena pada bahagian pelvis. Dan darah dari kaki tidak boleh naik ke atas dan urat bersimpul berlaku. Atau mereka yang berdiri untuk masa yang berpanjangan. Antara rawatannya ialah pemakaian stoking pemampatan atau kurangkan berat badan dan doktor pakar boleh bagi suntikan untuk kurangkan urat bersimpul atau buat pembedahan untuk buang urat yang menonjol. Jika kamu ada masalah urat bersimpul pada kaki atau urat bengkak, boleh pergi ke klinik terdekat untuk pemeriksaan doktor. Jika ada apa persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.